Apakah hukum kita guna tanah rezak kerajaan untuk tujuan kita saja hingga menyusahkan orang lain? Dengar baik-baik. Hukum guna tanah rezak kerajaan adalah harus. Apa syarat? La darara, tak boleh mudarat orang. Contoh, rezak jalan. Kita tanam pokok lada, dia 3 pohon, lepas pada rumah kita dah, bukan tanah kita, tanah rezak jalan. Tanam pokok lada halal. Tapi kalau kita tanam pokok buluh, bahan taidung orang naik motosikal, hukumnya haram. Kenapa? Memudaratkan orang lain. Faham lagi? Jadi biarlah tak memudarat. Okey. Belakang rumah kita rezak sungai dia panggil, 40 kaki. Okey. Kita pun bela binatang, bela kambing, bela kok pandailah alpaka ke apa, nak bela khubah ke apa, halal. Tapi kita pergi bubuh sesuatu benda, sakut habis mutu untuk ke laut lalu, tak boleh, haram. Kerana memudaratkan orang lain. Kena faham macam tu. Boleh guna rezak kerajaan yang dibenarkanlah pada syarak. Jangan atas divided pula tanah padi. Jadi memudaratkan orang. Dengan kita tanam pokok tu, orang dalih nak lalu situ, bahan tamuka orang. Tak boleh.